إلى قولك والخاص بما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى صحبه حق قدره العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله Tuhan berikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di sini pada malam ini, merupakan malam terakhir kita berkuliah sebelum kita menyambut Ramadan. Di minggu depan insyaAllah kita akan mula buat surah. Ya. Jadi hari ini, malam terakhir. Untuk saya lah, orang lain tak tahu lah. Banyak umur juga lagi. Umur ada rezeki lagi. Banyak umur ada rezeki. Umur tak ada rezeki, tak cuba itu. Baik. Jadi kita sambung lah. Sebablah malam ni, dia apa dia baca ni, dia mencatat sekirang memadai belakang. Kita dalam Ramadan, apa itu puasa, apa itu semua tahu tak? Kan? Puasa apa dia, tahu tak? Kan? Kalau batal puasa dah, jadi semua tahu dah. Kita sedikit adalah apa yang patut. Baik, kita sambung tafsir. Hari itu keterangan ayat 15, ayat 16. Ayat 17 sampai 20. Terangan ayat 17-20 di mananya Allah mengatakan jangan sekali-kali kamu rasa dan menyangka bahawa kamu telah menjunjung agamamu dengan sebenarnya. Itu satu peringatan. Ya. Sebab orang mukmin maknanya dia sentiasa merasakan kekurangan dalam amalan dia. Rasa buat. Kadang-kadang amalan tu kita buat baik dah. Kan? Tetapi ada perkara-perkara yang menyebabkan kita rasa amalan tu macam tak sempurna. Kan? Buat amal tu banyak dah. Tapi kadang-kadang ada benda yang menyebabkan amalan tu tidak otak terus formulate. Dengan syukur kepada Allah atas pemberian dan telah sabar ketika dalam kesukaran hidup serta tidak putus asa dan putus pengharapan, tetapi selidiki dan periksalah dirimu masing-masing. Kamu tidak atau belum mempunyai anak yatim. Itu maknanya ayat kita macam itu. Kamu tidak atau belum berusaha membangunkan perhatian bersama, supaya berusaha dan bekerja sama-sama akan mencukupkan makanannya orang-orang miskin. Kamu masih suka bersenang-senang dan berhati kuat, memakan harta pusaka, harta peninggalan sekalian orang telah mati. Kadang-kadang kamu kumat dan kamu kuasai pusaka itu serta menyayangi orang-orang yang berhak pula pada harta itu. Kamu masih sangat sayang dan sangat cinta kepada harta itu. Demi kalau sekiranya kamu ada syukur kepada Tuhanmu tentang nikmat-nikmatnya, ada sabar dan berserah diri kepadanya di waktu kesusahan penghidupan, dan kamu masih setia pada agamamu, tidak dikalahkan oleh hawa nafsunya, tidak dikalahkan loga dan rakus, dan tidak dikalahkan atau dirosakkan batin,
dan kemanusiaanmu oleh segala sifat kejahatannya, nescaya kamu akan pertama memuliakan dan menyantuni anak-anak yatim dengan memikul bersama-sama keperluan hidupnya dan pendidikannya. Itu maknanya satu peringatan tentang tanggungjawab orang Islam. Artinya anak-anak yatim tidak boleh dibiarkan begitu saja. Maka mesti ada usaha untuk membela nasib dia. Maknanya membela nasib dia, membantu dia sekadar mana. Kalau diri individu tu mana sekadar mana yang dia mampu. Makna individu daripada individu sekadar mana. Jadi maknanya hanya semata-mata ikhlas membantu. Hanya semata-mata ikhlas, bukan ada nak menuntut sesuatu pula pembalasan. Kamu berapa itu tak kira. Mesti kita buat kerana Allah. Tetapi Imam Ghazali mengingatkan, dia kata dalam Ihya Ulumuddin, orang yang ikhlas ni memang sentiasa berada di dalam bahaya. Bila kita ikhlas, bila kita jujur, kadang-kadang Allah uji kita. Allah akan uji kita. Kadang-kadang kita jujur, kita ikhlas, dia ada pula mulut mengatakan, dia tu buat riak tu kan, buat nama dulu, buat kita ikhlas, kita buat kerana Allah. Itu dia buat Imam Ghazali kata, orang yang ikhlas ni sentiasa berada di dalam bahaya. Bahaya tu maknanya ujian. Ikhlas, kita ikhlas, kita jujur, tapi selalu pula diuji. Itu yang kadang-kadang hilang ikhlas. Kadang-kadang boleh hilang ikhlas. Nak marah pula orang tu kan, macam aku malah lah, nak bantu-bantu lah, tolong-tolong. Jadi kita pun dah hilang. Dah hilang rasa nak buat kebaikan itu. Sebab tu hadis Nabi sebut kan, hendaklah kita ni membuat kebaikan dan memberi tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Dan itulah sebaliknya. Maknanya yang sebaiknya kita buat tu, kalau kita nak bantu orang, kita buat tu kan, tak perlu maknanya kita nak hebat. Tak perlu kita nak hebat. Mana daripada individu kita ni, biarlah Allah dia yang tahu. Biarlah Allah dia yang tahu. Maksudnya kalau kita nak bantuan besar kan, kita duit envelope kan, kita nak duit envelope, bentuk je lah. Buat pintu rumah dia ke, masukkan makeup ke, orang tak tahu siapa kan. Kalau tak mungkin duit kan masuk kan, duit dah kan, nak buka pintu rumah ni tertampul lah kan, apa dah ampun tengok dia duit lah. Jadi kita pun kami tahu orang